Bayangkan Sabah sebagai sebuah papan catur besar politik, penuh bidak pelbagai warna dan strategi. Dan sekarang, pertembungan paling sengit sejak bertahun-tahun bakal berlaku. Dengan lebih 590 calon serta 20 parti yang bertanding di 73 kerusi, PRN Sabah 2025 bukan sekadar pilihan raya, ia adalah pentas dramatik di mana 4 atau 5 blok utama bertaruh untuk kuasa, pengaruh dan masa depan negeri. Siapa akan menang? Siapa mungkin menjadi raja catur baru Sabah? Mari kita menelusuri bersama bagaimana persaingan ini terbentuk, apa yang dipertaruhkan, dan mengapa ia penting bukan hanya untuk Sabah, tetapi untuk politik Malaysia secara keseluruhan. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Pertembungan merebut Sabah 2025. Itulah cerita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah merujuk kepada laporan asal yang ditulis dalam Malaysia Kini serta sumber-sumber sahih yang lain. Pilihan Raya Negeri, PRN. Sabah 2025 menjadi medan demokrasi yang sangat padat apabila lebih 590 calon dari 20 parti politik bersaing merebut 73 kerusi, iaitu purata hampir 8 calon bagi setiap kerusi, termasuk antara persaingan paling sengit dalam sejarah pilihan raya negeri di Malaysia. Walaupun begitu, peta politik Sabah kini sebenarnya dikuasai oleh 4 atau 5 blok besar yang menarik perhatian ramai berdasarkan rekod pencapaian, kekayaan pemimpin, pengaruh di masyarakat dan tarikan karisma. Pertama, Warisan dengan slogan seperti Sabah First, Save Sabah muncul sebagai pembangkang utama yang menuntut perubahan. Parti Warisan yang diketuai oleh bekas Ketua Menteri Shafie Apdal berhasrat untuk bertanding di kesemua 73 kerusi menunjukkan keyakinan tinggi terhadap sokongan rakyat Sabah, terutama dalam kalangan etnik pelbagai. Antara janji utama mereka adalah memperbaiki isu bekalan air, satu masalah yang kerap dikaitkan dengan pentadbiran kerajaan sebelum ini. Kedua, Gabungan Rakyat Sabah GRS menandingi Warisan dengan tema Rumah Kita Kita Jaga, manakala di pihak lain, Barisan Nasional BN Sabah pula menggunakan slogan Bikin Balik Sabah. GRS diketuai oleh Ketua Menteri kini, Haji Jinor, manakala BN Sabah diketuai oleh Bung Mokhtar Radin. Kedua-dua gabungan ini masih mempunyai akar sokongan dalam kalangan Bumi Putra Muslim. Dan menariknya, keduanya menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan, PH, sebuah pendekatan pragmatik untuk menarik undi bukan Islam. Kemudian ada Pakatan Harapan, PH, yang walaupun hanya bertanding di 22 kerusi, menjadi pemain penting dalam peta kuasa. PH diketuai di peringkat negeri oleh Anwar Ibrahim yang secara peribadi terlibat dalam kempen, menandakan betapa strategiknya kerjasama ini bagi mencapai lebih 37 kerusi, jumlah majoriti yang diperlukan untuk membentuk kerajaan negeri. Sementara itu, tokoh-tokoh seperti Jeffrey Gapari Kitingan Star dan Iwan Benedict UPKO mewakili parti tempatan dengan akar kuat dalam masyarakat Kadazan Dusun Murut, KDM. Mereka menolak kerjasama dengan parti semenanjung seperti PH, menekankan semangat Sabahan First dan nasionalisme tempatan. Walaupun sukar bagi mereka untuk menang majoriti kerusi secara bersendirian, mereka tetap strategik. Kemenangan di kerusi mereka boleh dijadikan tawaran sokongan kepada gabungan lebih besar sebagai pertukaran dasar pro-Sabah. Salah satu elemen paling menentukan ialah pembahagian antara kerusi selamat dan kerusi marginal. Menurut analisa di lapangan, Warisan mempunyai kelebihan awal kerana memiliki hingga 13 kerusi selamat dari keputusan PRN 2020, diikuti oleh GRS dengan 11 dan BN dengan 7. PH juga memiliki 8 kerusi selamat menurut rekod 2020. Kerusi marginal, iaitu kerusi dengan majoriti kurang 1,500 undi, menjadi medan kritikal. Sabah mempunyai 20 kerusi dengan majoriti kurang daripada 1,000 undi dan 10 daripadanya kurang daripada 1,500. Kerusi-kerusi ini boleh menjadi penentu kemenangan blok mana di akhir nanti. Laporan media menunjukkan bahawa persaingan utama dijangka berlaku antara Warisan dan GRS, dengan Warisan mungkin mempunyai sedikit kelebihan
meskipun mereka kurang kuat di media sosial. Warisan dikatakan mendapat sokongan dalam kalangan Bumiputera Muslim dan masyarakat Cina, manakala GRS lebih dominan dalam kawasan KDM, pedalaman serta kerusi majoriti Muslim. Satu lagi aspek menarik ialah peranan blok kecil seperti Star UPCO dan parti tempatan lain. Walaupun pengaruh mereka mungkin kecil jika dibandingkan dengan GRS atau Warisan, peranan mereka bisa menjadi kingmaker dalam situasi tiada pemenang majoriti, hung assembly. Mereka boleh menentukan kerajaan melalui rundingan kerusi demi kerusi, satu dinamik yang sangat sabahan sifatnya. Sejumlah analisis juga menyoroti motif pengundi. Banyak pengundi melihat parti tempatan sebagai lebih relevan dalam menegosiasikan tuntutan kewangan dan autonomi negeri, terutama hak-hak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963. Gabungan Warisan dan Pemimpin KDM misalnya mengusulkan agar kerajaan negeri baru diberi lebih kuasa hasil dan rundingan yang bebas dengan kerajaan persekutuan. Sejarah politik Sabah juga memberi konteks penting kepada pertembungan kali ini. Sabah sering mengalami ketidakstabilan kerajaan. Menurut ISIAS, negeri ini adalah satu-satunya negeri di Malaysia yang telah menukar kerajaan lebih daripada 5 kali. Pada 2018, Warisan berjaya menumbangkan dominasi BN di Sabah, tetapi pentadbiran Warisan tidak bertahan lama. Pada pilihan raya negeri 2020, GRS menang dan membentuk kerajaan. Tambahan pula krisis politik pada tahun 2023 dikenali sebagai Kinabalu Move, mencetus pergolakan apabila BN menarik sokongan daripada HJG, menyebabkan kemelut defleksi besar. Di tengah semua itu, undang-undang anti-hopping telah diperkenalkan bagi menstabilkan semula lanskap politik negeri. Dalam erti kata lain, PRN Sabah 2025 bukan hanya tentang kerusi dan undi, ia tentang naratif identiti, hak negeri, survival parti tempatan dan peranan pemimpin berpengaruh. Warisan mendesak agar Sabah diselamatkan dari kekurangan infrastruktur dan konflik politik. GRS mahu meneguhkan kedudukannya dengan menekankan pembangunan berterusan. BN ingin bangkit kembali, sementara PH dan pemimpin-pemimpin tempatan, KDM, melihat peluang untuk menuntut suara yang lebih besar dalam pentadbiran negeri. Secara analisis akademik, ini adalah manifestasi jelas faktor etnik dan koalisi dalam politik Sabah, sebagaimana diperbincangkan oleh para sarjana seperti Arnold Puyo. Menurutnya, persaingan di Sabah semakin ditentukan oleh dual incumbency claims, di mana parti lama seperti BN menuntut kerusi sebagai warisan sejarah, sementara gabungan baru seperti GRS menegaskan pemerintahan mereka melalui kedudukan semasa dan sokongan akar umbi. Ethnic plurality, keluar etnik kolektif, di banyak konstituensi juga menjadikan keputusan sukar diramal dan sangat sensitif terhadap koalisi serta strategi pengagihan kerusi. Dari segi isu semasa, pengundi Sabah kini sangat prihatin terhadap kos sara hidup, peluang pekerjaan dan infrastruktur asas seperti bekalan air dan elektrik. Di samping itu, tuntutan terhadap autonomi negeri melalui Perjanjian Malaysia 1963 semakin kedengaran, sebuah tema yang diperkukuh oleh naratif Sabah First dalam kempen warisan dan pemimpin-pemimpin tempatan. Jika menang, blok yang berjaya mungkin akan mengadakan rundingan lebih agresif dengan kerajaan persekutuan untuk menegaskan hak negeri dan sumber asli. Sementara itu, potensi kerajaan tergantung hung assembly sangat nyata, terutama dengan adanya blok-blok kecil yang mempunyai keupayaan menjadi penentu. Ini membuka pintu kepada rundingan pos pilihan raya yang rumit, sama ada kerajaan campuran atau perkembangan baru dalam politik Sabah. Situasi ini bukan asing. Pada masa lalu, pergolakan kuasa dan lompat parti telah sering berlaku di negeri ini. Para sahabat penonton semua, jadi bagi anda yang menonton di YouTube, persoalannya sekarang, apakah yang akan terjadi jika tiada gabungan berjaya mendapat 37 kerusi? Adakah Sabah bakal menyaksikan kerajaan perpaduan tempatan yang lebih menekankan autonomi? Atau adakah blok besar seperti GRS atau Warisan akan dominan semula, tetapi dengan syarat terpaksa membuat kompromi besar? Dan yang paling penting,
Adakah pengundi Sabah kini lebih berani memilih parti lokal demi tuntutan negeri atau akan kembali kepada koalisi nasional demi kestabilan? Sekarang kita sudah menyelami papan catur politik Sabah. Watak utama, tema besar, latar sejarah dan isu kritikal yang dipertaruhkan. Tapi pusingan sebenar masih menanti. Keputusan di peti undi bakal menentukan bukan hanya siapa memerintah, tetapi arah masa depan Sabah. Kami mahu dengar pendapat anda. Siapa pilihan anda di PRN ini dan mengapa? Adakah suara parti tempatan lebih penting dalam Sabah First? Atau adakah kestabilan dan kerjasama gabungan besar lebih utama? Tinggalkan komen di bawah. Mari berbincang, meluahkan harapan dan kekhawatiran dan sama-sama menanti hari penting 29 November ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsi video ini kalau anda rasa penting untuk ramai orang faham pertembungan besar ini. Sekian, kita jumpa lagi.